Kawan mana dia ni? Ha? Kawan mana dia ni? Orang Gilang. Dia ni kan dah tunang? Ya. Kan? Video tulat ini memaparkan satu situasi yang agak menyentuh perasaan. Dalam rakaman tersebut, seorang lelaki yang merupakan tunang kepada seorang wanita didapati sedang berada di dalam kereta bersama wanita lain. Perkara itu akhirnya diketahui oleh keluarga pihak perempuan. Apa yang menarik perhatian dalam video ini bukan sekadar kejadian tersebut, tetapi reaksi ibu kepada pihak perempuan. Walaupun berdepan situasi yang sangat mengecewakan, ibu tersebut tetap bercakap dengan nada yang tenang dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Dalam keadaan seperti ini, ramai mungkin akan hilang sabar, tetapi ibu ini memilih untuk menegur dengan cara yang lebih beradab. Perbezaan emosi itu jelas kelihatan dalam video tersebut. Di satu pihak ada ketegangan situasi, namun di pihak ibu itu sendiri kelihatan lebih terkawal. Malah beliau menyedari bahawa perkara seperti ini lebih baik diketahui lebih awal sebelum perkahwinan berlangsung. Kadang-kadang kebenaran memang pahit untuk diterima, tetapi seperti yang dipaparkan dalam video ini, cara seseorang mengawal emosi ketika berdepan ujian sebenarnya menunjukkan kematangan dan maruah diri. Dia ni. Ha. Dia ni. Dia siapa tu dia ni? Kawan. Kawan mana dia ni? Ha? Kawan mana dia ni? Orang Gilang. Dia ni kan dah tunang? Ya. Kan? Dia ni cakap pergi kerja. Kenapa dia ni tipu? Kenapa keluar dengan orang? Wak, awak tahu dia tunang dah, Wak? Awak dah tahu dia dah bertunang? Tak tahu. Sorry ya dia ni. Dia ni tak baik, tak jujur. Apa benda ya pada dia? Apa benda tu? Tak banyak lah, Kak. Nak kahwin kan? Bodoh. Tak itu eh? Tak payahlah. Apa buka kan? Buka. Apa benda ni? Buka. Dah. Sudah. Awak tipu ya? Ha? Awak kau nak tunang tak bodoh? Tunang. Kau buat kat aku tadi action. Masih tidak lu. Apa cakap? Cepat. Dah, kakak. Hei. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.